Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum jemput-jemputlah subscribe dan tekan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ini. Okey, pada video kali ini sangat menarik untuk perkongsian kita bersama berkenaan dengan amount yang digembar-gemburkan untuk isi rumah pada fasa 1. RM300. Jom kita mulakan. Apa yang bakal Amin sampaikan pada video kali ini ialah hasil perkongsian ramai pihak berkenaan dengan perkara ini. Ini rentetan pada video yang sebelum ni berkenaan dengan penafian Amin kebarang kalian untuk amount 500 seperti STR fasa 1 2025 tu berulang untuk tahun 2026. Amin menafikan perkara tu. Tetapi dapat maklum balas yang sangat luar biasa daripada kalangan penonton dan juga yang yang menghubungi Amin secara direct, ada juga dan memberikan input berkenaan pembayaran fasa 1 diperkatakan, maksudnya dijangkakan untuk golongan isi rumah yang berpendapatan 2,500 dan ke bawah, untuk golongan kategori ni, isi rumah ni diperkatakan dengan amount yang sebegini, kebarang kalian untuk diberi pembayaran 300 untuk semua golongan ni, anak berapa orang sekalipun, dalam kategori isi rumah berpendapatan 2,500 dan ke bawah ni adalah sejumlah RM300. Jadi adakah ia logik dan adakah ia boleh dilaksanakan? Apabila Amin tengok balik baki ataupun amount keseluruhan untuk kategori tersebut jelas dilihat dengan amount yang sebegitu dengan pembayaran fasa 1 kalau nak diberi semaksimum RM300, ianya kelihatan sangat logik. Sangat logik dan ia boleh dilakukan. Perkara ni jelas. Dengan amount yang kita boleh lihat dalam paparan tadi, kalau nak diberi sekitar RM300 pada fasa yang pertama, yes, ia kelihatan munasabah dan boleh dilakukan, memandangkan dengan amount tersebut sekiranya fasa 1 itu RM300, yes, ada baki yang agak sesuai untuk dibayar pada fasa 2, 3 dan 4, dan mungkin ada kategori yang tiada anak sebagai contoh, hanya setakat fasa 3 saja, dan yang ada anak 1 hingga 2, 3 hingga 4 dan seterusnya, yes, masih boleh dilanjutkan sehingga fasa yang keempat. Jadi secara kesimpulannya apa yang diperkongsikannya kepada Amin tentang amount 300 ni, Amin lihat ia sebagai suatu amount yang logik, munasabah untuk dilaksanakan dan boleh dilakukan. Tapi kita kena tunggulah sebarang pengumuman. Namun hasil pengiraan semula dilihat ia suatu amount yang sangat munasabah dan pihak kerajaan boleh melakukan fasa 1 sebanyak RM300. Agak logik kelihatan di situ. Bagaimanapun segala perkara yang melibatkan amount, kita kena tunggulah pemakluman yang bakal dikeluarkan sebab itu melibatkan satu amount. Tetapi kalau kita nak kira daripada segi kemampuan pembayaran itu berlaku sebanyak RM300 untuk kategori tersebut, dilihat masuk akal, boleh dilakukan dan sangat logik lah kalau ia nak dilakukan, kerana akan ada baki yang tinggal untuk pembayaran yang seterusnya, tetapi tidak untuk isi rumah yang berpendapatan 2,501 sehingga RM5,000, kerana jelas kategori ini amountnya sangat sikit, dan tak boleh nak dibayar sebanyak RM300 pada fasa yang pertama. Tetapi untuk kategori isi rumah yang berpendapatan 2,500 dan ke bawah, yes, ia boleh dilakukan. Dan Amin tak boleh nak predict benda ni secara terperinci, cuma boleh dilakukan dengan amount RM300. Okey, walau bagaimanapun kita kena tunggulah dan lihat apakah amount yang bakal dipersembahkan, berapa dan bagaimana. Okey, tapi RM300 tu masuk akal dan at least kalau RM300 tu pada fasa pertama, yes, memang sangat membantu. Walaupun kita sedar kalau amount fasa 1 tu agak banyak, fasa 2 mungkin kurang daripada fasa 1 tersebut. Okey, itulah adanya. Semoga jelas dengan apa yang sampaikan. Walau bagaimanapun, pusing-pusing ke mana pun, kita kena tunggu juga
yalah, perubahan yang bakal berlaku daripada status STR kita tu ya. Daripada situ kita akan tahu amount yang bakal diterima untuk fasa 1. Cuma kalau nak diberi 300, yes, impossible, doable dan make sense. Okay, teradanya. Semoga jelas ya. Dan terima kasih lah yang berkongsi info ni. Ini ulasan admin tentang perkara yang anda kongsikan kepada admin. Ya, admin tak menafikan RM300 munasabah untuk kategori tersebut. Ya, isi rumah pendapatan 2,500 dan ke bawah. Okey, semoga jelas dengan apa yang sampaikan dan manfaat kepada semua dan dapat dijadikan panduan apa-apa kita update daripada semasa ke semasa. Jumpa lagi. See you guys in the next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam hormat. Bye-bye.